Ada rupanya orang diuji dengan tersuka dekat isteri orang ni. Lelaki suka kat isteri orang? Yelah. Allah Akbar. Tapi sebenarnya benda tu fitrah sebagai lelaki ni. Dia boleh suka pada siapa je yang dia nak. Lelaki ni tengok perempuan ni, dia suka perempuan ni. Esok dia tengok perempuan ni, tengok suka pada perempuan lain. Tetapi yang jadi masalah dia, apa tindakan dia setelah itu? Contohnya, dengan rasa suka tu, dia nak berhubung dengan perempuan tu, stalk perempuan tu, cari TikTok dia, ataupun selalu berjumpa, berborak perkara yang tak ada keperluan. Dia terbau-bau perasaan. Betul. Sebab tu kalau kita rasa ada tersuka dekat perempuan, apatah lagi perempuan tu isteri orang, kita tak ada ruang langsung sebenarnya. Tapi apa hukumnya? Maksudnya dia berdosa tak? Perasaan suka tu saja tidak dihukumi. Kalau rasa suka dalam hati je, tak dihukumi oleh tak berdosa. Tetapi kalau dia dah mula bercerita kat orang, aku sukalah kat isteri ni sekian-sekian, aku beritahu, walaupun perkara tu dah lepas pun tak boleh beritahu sesiapa, kena pendam sahaja. Jadi apa nasihat awak untuk lelaki yang tersuka dekat isteri orang ni? Dia kena buat apa? Dia kena pendam, minta pada Allah supaya Allah hilangkan rasa cinta tu kepada yang haram dan datangkan cinta tu kepada yang halal. Cinta kepada perempuan yang masih belum kahwin, perempuan yang single, cintakan dia dan bawa dia ke jalan yang halal. Okay, so kalau lelaki-lelaki kat luar sana ada perasaan kat isteri orang, elok pendam je lah. Dia minta pada Allah untuk hapuskan perasaan haram tu. Okay? Jumpa lagi.